petang ini kita panggil program ini Master Your Online Business. Okey. Jadi saya percaya dalam situasi ataupun dalam keadaan kita pada zaman sekarang ni memang menuntut kita untuk mengetahui tentang bagaimana menjalankan perniagaan secara online. Zaman dulu, of course, kita tak didedahkan sangat dengan online ni, right? Tetapi sekarang ni, online ni dah, orang cakap tu dah merupakan keperluan, merupakan keperluan kepada semua yang nak menjalankan perniagaan. Kalau kita masih tidak ambil tahu, kalau kita masih tidak ambil tahu tentang perniagaan secara online, saya percaya kita akan ketinggalan dan mungkin perniagaan kita dah tak serancak seperti mana yang dahulu kita buat bisnes dulu. Alright? Sebab sekarang ni memang orang cakap tu tak ada pilihan lah hari ni. Hari ni tak ada pilihan sama ada kita nak tak nak online dah ada dalam kehidupan kita hari ni. Dan yang bagusnya, okay, saya nak melihat, saya nak anda melihat dari sudut positif. Okay? Kalau sebelum ini kita mendapat pendapatan dengan cara menggunakan method offline, iaitu berjumpa dengan orang, buat program secara face to face, buat home party, kita dah ada dah kita punya pendapatan. Tetapi sekiranya kalau kita dapat mahir dalam online ni tuan-tuan puan, apa yang baiknya adalah pendapatan kita bukan sahaja datang dari satu sumber offline, malah dia tambah lagi satu pendapatan dengan sumber dari online. Jadi sebab tu hari ini saya terpanggil untuk membuat satu program ataupun training Business yang dari mana kita Jaguar. nak mengajak ahli-ahli kita hari ini untuk belajar cara bagaimana nak menjalankan perniagaan super grade ni secara online. Okey. Jadi sebetulnya simple saja sebenarnya. Apa yang kita cakap pada orang secara verbal, secara face to face, cuma sebenarnya kita nak alihkan ataupun kita nak tukarkan apa yang kita cakap tadi tu dengan cara online. Maksudnya kita boleh menggunakan teks, kita boleh menggunakan voice ataupun video, kita boleh menggunakan gambar untuk nak menarik orang, untuk bagi orang tahu tentang apa yang kita buat. Alright. Jadi apa ilmu yang akan disampaikan kepada anda, ini adalah ilmu asas. Ilmu asas, bukan ilmu yang orang cakap tu ilmu yang hardcore ataupun ilmu yang advance. Ini kita ajar betul-betul dengan cara asas yang semua orang ada. Contoh, kita nak buat bisnes dengan cara guna WhatsApp, cara guna TikTok ataupun dengan cara menggunakan Facebook. Okey. Dan ini sebetulnya tuan-tuan dan puan, tujuan kita hari ini, kita nak sekurang-kurangnya ahli kita tahu bagaimana cara nak menjalankan perniagaan dengan menggunakan online. Okey. Jadi hari ini saya menjemput kita punya leaders kita yang memang 100% buat bisnes dengan menggunakan online. Dan hari ini kenapa saya panggil beliau? Kerana dah terbukti bahawa dengan beliau menjalankan perniagaan secara online 100% secara online. Okay, untuk perniagaan super grade hari ini, beliau sudah pun mencapai ranking-ranking, mencapai lifestyle reward, dah mencapai pelancongan. Okey, dah orang cakap tu dah mencapai pendapatan 5 angka. Dan hari ini inilah sebab kenapa saya panggil beliau, sebab beliau buat dan beliau dah dapat. Jadi berbeza kalau saya panggil orang yang beliau buat tapi tak pernah dapat. Kan? Faham Dia buat tapi tak pernah dapat. Maksudnya dia pun kalau kita ikut cara yang dia buat tapi tak pernah dapat. Itu maksudnya kita ikut cara yang salah. Cara yang salah. Sebab tu dia tak dapat. Okey, jadi hari ini saya bawakan untuk anda semua, okey, orang yang buat dan beliau dapat. Maksudnya simple. You nak berjaya, you ikut cara macam mana orang berjaya buat. Simple, simple. Alright? Ah,
kena buat cara macam ni. Sebab result dia macam ni. Buat macam ni, result dia macam ni. Jadi ini yang saya cuba bawakan kepada anda semua. Jadi dalam masa yang orang cakap tu kita ambil masa lebih kurang dalam 1 jam lebih sikit ni, saya nak minta jasa baik anda untuk bagi tumpuan, kalau boleh take note dan juga program ini juga dirakamkan, alright? Dan nanti boleh ambil kita punya, nanti cikgu lepas habis rakam, masukkan dalam grup online saja, jangan grup lain. Sebab kalau kita hantar pada grup lain, diorang pun tak faham apa yang kita belajar. Jadi hantar pada grup online saja. Itu je cikgu. Jangan hantar grup lain. Nanti kan orang tak faham apa yang kita buat, nanti dia tak okey kat situ. Alright, jadi kita akan hantar dalam grup online supaya anda boleh buat homework ataupun boleh recall balik apa yang disampaikan oleh speaker kita pada petang ini. Jadi saya tak nak buang masa, tuan-tuan dan puan. Alright, saya minta anda ready. Buang segala masalah yang ada hari ini, yang ada dalam otak kita ni, dalam fikiran kita ni. Saya minta anda semua ketepikan dulu. Jangan fikir masalah, semua orang ada masalah. Tetapi hari ini apa yang kita nak buat, kita sebetulnya sedang mencari jalan bagaimana nak menyelesaikan masalah kita. Jadi bagi tumpuan, okey, percaya saya cakap, setiap masalah yang sedang kita lalui, sebetulnya ini adalah solusi kepada masalah yang sedang kita lalui. Alright? Jadi fokus dengan apa yang speaker kita bercakap, dan lepas fokus, buat dan terus buat konsisten. InsyaAllah anda pasti akan capai kejayaan yang anda impikan. Alright? So, saya dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Cik Ta. Okay? Cik Ta dulu, Cik Ta skuter. Sekarang Cik Ta apa dia panggil? Cik Ta Zain Saidin belum? Bukan Okay, alright. Okay. Baik. So, kita silakan kita punya coach Cik Ta kita. Silakan. Cik Ta. Tak dengar, tak dengar. Caca tak dengar. Tak tahu. Sekejap, sekejap. Okay, sila cakap. Try cakap. Oi, yang lain dengar? Saya tak dengar. Komen seorang. Boleh dengar tak? Cik Ta Tak cakap apa? dengar, tak dengar. Betul. Cik Ta tak dengar, Cik Ta. Ah, tak dengar betul lah. Okey. Oh, patut tak dengar. Dia tak jadi DJ. Okey, Cik Ta Okay, dengar. Baru dengar. Okey, okey. Silakan. Silakan dengar. Cuba cakap sikit. Adjust. Okey, Cik Ta. Silakan, Cik Ta. Pun tak dengar, Cik Ta. Sebelum tu kita nak share satu video Tak dengar lah, Cik Ta. Kena setting dekat komputer lah rasa. Okey, jap. Apa sistem ni? Tu boleh dengar sekarang. Okey, dengar. Okey. Sebelum tu, kita nak buka satu video. Okey. Kita nak buka video ni. Satu perjalanan. Off dulu. Off dulu, stop dulu YouTube. Kat YouTube stop ni video kita punya. Okey. Sekejap. Ini pergi share computer sound, share ni. Okey. Lepas tu sudah. Arah satu perjalanan dalam sebuah kehidupan demi untuk mencapai boleh stop dulu kot yang tu. di dalam hati. Usaha dengan doa, masanya akan tiba dengan restu ilahi. Dekat gambar tu. Pasti akan terwujud.
tapi income-nya pun bagus. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kita bersantai-santai sahaja. Kuat sikit suara. Kita santai-santai hari ni ya. Apa khabar semua? Dalamnya Baik, santai Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey, video tadi tu adalah pencapaian nama penuh saya adalah Lucita binti Abdullah atau dikenali sebagai Cik Ta. Okey. Umur dah masuk 51 dah. Okey. Di dalam usaha online ni sebenarnya kita tak kira usia. Berapa pun usia kita, yang pentingnya kita belajar. Kira kata orang kalau kita selalu cakap tak pandai, mindset kita kena ubah, kurang pandai. Jangan hari-hari kita cakap, saya tak pandai lah. Law of operation, apa yang you cakap tak pandai lah. So you kena cakap, kurang pandai. Saya nak belajar lagi. Walaupun saya ni dah apa orang kata pakcik. Boleh. Siapa cakap tak boleh? Boleh je. Okey, kita tak nak panjang-panjang lebar hari ni. Kita santai-santai hari ini. Belajar masing-masing dah buka Facebook masing-masing. Sebab kita belajar hari ni tau, bukan kita tunjuk slide je, kita belajar sekali. Masing-masing dah ada buka Facebook. Mana suara semua? Dah buka Facebook ke belum? Buka Facebook anda. Okey, sila buka Facebook. Sebab kita akan belajar melalui Facebook. Kita tak nak tunjuk screenshot, kita tak nak tunjuk slide semata-mata. Jangan anda tengok aja, anda tak buat. Jadi sebenarnya dalam apa tu sebenarnya nak jadi seseorang yang pandai, kena guna jari anda ni untuk belajar, praktis. Kalau anda sekadar tengok aja, anda tak gerakkan jari anda nak buat, apa bila-bila anda tak boleh buat. Okey? Yang pertama, buka anda punya. Ya, kita nak buka slide kita ya. Apa pula yang keluar ni? Kuda yang keluar ni macam hand keluar BOP yang mana tu keluar ni? Sekejap. Oh, cikgu takkan share lagi. Ya, BOP. Slide yang mana ni? Sekejap kita tengok slide banyak sangat. Program punya slide sebelum ni. Baik, apa kita tengok dalam file. Kita tengok dalam file kita cari dalam file. Dan. Slide Facebook kita online. Okey. Itu dia, sudah keluar. Nampak tak? So, kita boleh tekan lagi. Nampak slide keluar. Kenapa tak ada suara? Oh, Cik Ta. Nampak slide tak? Mana? Tak nampak. Akak nampak muka awak. Muka Dan tu. Oh, ni tak berhati ni. Oh, slide tak tekan lagi. Muka cetak yang nampak. Slide dia tak ada. Dan tak penuh. Dan tekan kat mana ni. Oh, Cikgu Azizah ada. Ibu guru ada dah masuk ya, Ibu? Ibu guru. Ayo, pula muka Dan je. Buat apa tengok muka Dan tu? Ibu Azizah, selamat Hari Raya. Apa khabar? Di Anambas Hari Raya tu masih ada ke dah habis? Ya, selamat Hari Raya. Mohon maaf lahir batin. Saya baru siap beri Yasin, baru balik. Tak botak. Oh, di Maraban ya. Yasinan bulanan. Kedua, Oh, share. nak pergi sana tapi jauh sangat lah, Bu. Apa tu, 18 jam. Aduh, mabuk laut. Tak apa, saya saja yang pergi. Tak lama lagi. Datang tau. Kan? Mesti datang tau. Jangan tak datang. Saya tunggu. Datang. Tenang je. Nanti saya tombang kerbau. Besar sangat, tak termakan. Ayam kampung aja. Yang kamu Okey, Bu. Itu nanti saya masak sedap-sedap tau. Nanti datang tau, ya. Okey, siap. Okey, Bu.
Cetak muka cetak je ni. Betul. Apa cetak? Ni Ibu Loni ni saya telefon tak angkat lah. Aziza. Dia lagi buat apa? Dia yang nak belajar hari tu. Yang depan punya. Yang bagian depan nampak tak? Slide nampak? Tak, kat tengok. Sekejap, sat nak. Kat tengok. Nampak. Ya Allah yang Dah. Okey, dek. Dah dapat. Nampak. Nampak. slide je. Okey, yang ni pertama tak payah tengok muka dia ni. Okey, ni pertama dah standby dah masing-masing. Dah ada dah. Ya, ini adalah anda punya ruang yang pertama. Anda punya personal Facebook. Buka personal Facebook masing-masing. Personal Facebook. Okey, ini sambil-sambil bercakap tau. Kita berkomunikasi tau supaya dia faham. Kita tak nak layan slide je nanti semua masing-masing tak faham. Okey, masing-masing dah okey. Kalau dah okey, komen okey. Tak nampak okey ke okey. Nanti kita tengok. Sebab kita nak hari ni kita belajar, bukan kita tengok slide je. Dah dengar okey. Okey, komen okey. Kalau masing-masing dah dapat, dah buka Facebook punya. Okey, sudah. Okey semua Pertama. Sekejap. Untuk apa tu yang ada dalam grup ni, sekarang Cik Tak kata buka kita punya Facebook. Buka Pakai HP tu. Facebook anda. 18 Cik Tak. Jangan tengok laju, tak faham. Tak ada. Buka Facebook masing-masing. Boleh tak buka? Boleh buka tak? Kalau dah siapa dah buka, tekan okey. Cik Tak tengok dekat chat ni. Tulis dekat chat tu okey. Tulis okey. Baru Cik Tak nampak. Kita tengok. Okey, Cik Tak teruskanlah. Okey. Kemudian dah buka Facebook anda. Pergi tengok ni. Dekat page ni, dekat Facebook kita, dekat bahagian depan tu, dia ada tertera page. Nampak tak? Kak Yati nampak tak ada page? Sekejap, Kak tengah buka sekarang. Sekejap tengok page Dalam Facebook kita ni ada page dia tulis. Kalau slang suara aku ni macam orang kata bahasa orang putih tu bunyi, tak ada bunyi page je. Okey lah tu. Ada. Cok. Page. Ada. Page ke? Dia pages Pages Pages. Cakap orang putih tu tak berhenti lah. bukan page. Pages. 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 Anda tekan dekat anda punya line 3 tu, anda akan nampak anda punya professional dashboard, Add Center, ada pages, ada feed, approval people. Tekan dekat page tu. Kalau dah ada page. Dah ada page, okey. Sekarang kita nak pergi ke depan. Ada nampak ni, create. C-R-E-A-T-E. Create. Create. Dewan ni, Dewan si Nampak create nampak. nampak create okey. Yang lain buka je lah suara. Susah lah. Awak susah. Orang sini lambat tu type. Dia tu buka je suara. Dia buka suara lah ni. Bukan, yang lain tu buka je suara. Korang tak Cakap. type lah. Korang cakap je. Hari ni kita open. Ini bukannya kita buat business preview. Hari ini kita nak santai-santai. Bengkel. Belajar how to create page Facebook. Dan kemudian you pergi share kat rata-rata group. Percuma. Dan kemudian insyaAllah ada prospek akan masuk kat PM anda, lead anda juga. Bukalah kawan-kawan suara. Jangan diam. Ibu Aziza. Cakap. Ibu Jangan diam. Azizah cakap, udah faham Bu?
Tak nampak. Tak nampak apa yang ada kat situ. Kecil. Kan? Boleh besarkan lah, Bu. Pijit dekat dia, Ha? tekan dekat ni skrin tu, lepas tu kembangkan dengan jari. Kita punya ni, bosnya bapak besar ni. Bapak screen, pakai laptop, pakai TV besar lagi. Ada. Yang lain-lain macam mana? Yang lain-lain? Suara-suara Tak kita ada nampak berapa? dah. Okey, kita ada berapa orang kat dalam ni? Kita ada 16 orang. Takkan 2 orang yang suara. Yang lain, where are you? Tak apa, tak Burung apa ni tak Cita, jalan masuk je, ya. jalan je. Cita jalan je. Nanti kalau Anu. ada orang nak tanya, dia orang jawab, dia orang cakap je. Jangan malu-malu dalam bisnes ni. Okey, kita pergi kat page. Kemudian kita pergi page tu, kita pergi next, kita akan nampak public page. You jangan pergi buat kat personal profile. Nanti kena ban dia punya page, Facebook. Public Public page. Aku akan buat faham dia kalau adik sebut ni bahasa slang sikit. Tak apa, nanti akak betulkan lah mana yang salah. Okey. Lepas tu dah pergi public page. Anda pergi next. Anda akan nak letak nama apa? SG Cream, SG9, Johor, Kelantan, Kedah. Letaklah. Sebab Maksudnya kita kena bagi nama pada page kita tu. Contoh macam Ibu Azizah cakap lah. Super letak Grade 16 lah, gitulah. sibuk super grade Indonesia, super grade Batam, super grade mana. Sebab Riau, kalau Ibu Loni, Riau. apa tu Super Grade Riau gitu. sebab apa? Capri. Orang akan nampak nanti dekat Google kita. Dia akan masuk Jangan kat Riau, Bu. Riau ke Pekanbaru sana. Ah. Kepulauan Riau, Capri. Nah, yelah macam gitulah. Ibu letak, nanti orang cari di situ. Orang cari orang kebanyakan apa-apa dia akan cari dekat Google. Yang paling tepat. Okey, gini Bu. Okey, saya nak terangkan. Mungkin dia tak faham. Okey, bila kita buat page ni sebenarnya kan, kita punya page ni dia akan link dengan Google tau. Kan kalau kita nak cari resepi ke, kita nak cari apa-apa kan kita pergi ke Google kan. Lepas kita letak, kita cari search kan. Jadi kita tulis resepi ayam penyet contohlah kan. Dia akan keluar. Jadi kalau macam kita letak kat page ni, kalau orang kata super grade, dia kata kalau kita kata super grade Kepulauan Riau, nanti dia keluar lah Bu gitu. Dia akan keluar Dia akan lah. pergi pada page kita. Google Page. Iya. Dia akan pergi situ, Bu. Okey, Dia akan sekarang pergi, walaupun kita tak letak dekat Google Bu, kita letak dekat kita punya page tu. Tapi once orang cari dekat Google tu, dekat search tu kan, nanti dia akan pergi pada page kita. Itulah istimewanya kalau kita buka dekat kita buat page ni. kalau kita buat Link dekat dia situ. kalau kita buat personal Facebook tak masuk kat dalam Google page. Tapi kalau kita buat daripada page Facebook, dia akan masuk ke Google. Macam kita buat TikTok. TikTok pun akan masuk dalam Google. Kemudian YouTube pun kita punya video-video yang YouTube semua masuk kat Google. Itulah kelebihan dia. Okey, kita pergi next pula ya. Okey, kalau tak faham nanti boleh tengok video ni balik. Okey, kita dah letak page name. Contohnya macam kita letak Super Grade Melaka. Jadi kalau orang kat Melaka dia cari Super Grade Melaka. Kalau Super Grade Kedah, macam tu lah cara dia. Nama ya, biar bila kita buat macam seperti Cik Edi cakap gorila ke gerila kan, lebih kurang tu. Jadi kalau semua orang guna page, semua orang share dekat page, nanti akan dekat Google tu tubi masuk. Tu yang best dia. Itu dia panggil gerila untuk page bahagian page ni. Kalau Facebook personal dia tak nampak. Sebab Facebook personal selalu dia di-hide oleh Facebook. Betul. Kita upload lah. Orang tak ada like pun sebab dia kena hide. Okey, kemudian kita nak pilih kategori apa yang kita buat sekarang bisnes. Kita pilihlah kesihatan dan kecantikan, health and beauty. Okey. Kemudian jenis health and beauty, lepas tu kita pergi create. Bila kita tekan create ni, dia akan keluar macam ni. Kita nak create content ke, kita nak promote your product. Kita tulislah kita promote produk dengan servis kita. Kita tekan dekat sini.
Okay. Okey. Dan yang lain tu tengah ada buat page tak? Sambil nyambil ni. Kalau boleh minta kerjasama yang lain berbunyi supaya kita dapat berkomunikasi. Sebab ini ibarat kita sedang belajar dalam kelas. Dalam kelas kan kita kena bercakap, kita nak faham antara satu sama lain. Mungkin Tak apa. mungkin Cita. Ah, mungkin Cita bisa boleh buatkan video tutorial. Jadi kirim ke grup, nanti kawan-kawan kalau ada yang lupa dia bisa tengok video. ini video Ini tak you juga. Video tutorial dia, langkah pertama dia apa dulu, buka apa, betul kedua, ketiga Adik. kemana. Nanti Betul. tak apa-apa. Nanti kita buat. Okey, sekarang Okay, thank you darling. sama-sama. Okey, kita kena continue. Okey, kemudian jangan lupa, anda kalau tak ada anda punya website blog, anda masuk company punya. Letak company punya website blog. Kemudian email tu penting. Okey, setiap apa yang kat dalam Facebook page yang kita share tu dia akan masuk ke email. Okey, nombor telefon. Nombor telefon yang ikut negara anda punya negara. Kalau Malaysia kena bermula +6. Kalau Indonesia lah dia akan dia ada kod country. Sebab tu kalau kita buat Facebook ni, kalau kita nak linkkan orang apa semua, kita kena kasi ada plus dengan 6. Kalau tak, nombor tu orang tak boleh nak klik. Dia tak masuk. Location kalau boleh kita jangan letak alamat penuh. Kita letak Pasir Gudang ke. Kan contoh ni apa, ada Gajah Melaka je. Jangan letak alamat penuh. Lepas tu, kita... Kenapa tak boleh letak alamat penuh? Sebab langkah keselamatan. Okay. Okey, sebab itu alamat rumah. Kita bukan duduk kedai. Kalau kita buka open kedai, 10 jam, tak apa. Kita kedai. Ini rumah. Kita kena safety dengan dunia sekarang ni. Okey. Okey. Hour, kita letak je always open. Jadi orang bila dia masuk. Tapi kalau orang yang pandai itu, janganlah tekan 1, 2, 3 pagi. Kadang ada orang klik. Saya nak info. Kau 1 pagi, 2 pagi. Tak kisah. Nanti pagi lepas subuh, kita balik lah. Okey. Okey, ni. Edit action button. Ni, letak muka anda. Kalau tak nak letak muka kat sini, letak dekat sini. Sebab kita berurusan dengan orang. Orang nak tengok, saya berurusan dengan siapa. Kalau setakat gambar, anda letak gambar produk aja, orang tak nampak muka kita pun kadang-kadang payah juga orang nak berurusan. Sebab dia melibatkan urusan untuk apa, orang nak join Ali ke apa, dia nak tengok muka dengan siapa dia urusan. Itu yang penting. Dia nak percaya. Dia nak people tu exist. Betul-betul ada. Gambar anda tengah pegang produk ke? Gambar letak produk kan? Pegang produk ke? Ada orang nampak. Oh, okay. Oh, betul lah orang ni. Okay. Okay, kemudian kita pergi next. Ni tengok. Kita tak letak sini tapi kita letak sini lah muka kita. Orang nampak. Peganglah produk krim. Ambil lah gambar. Background belakang tu boleh diubah. Edit. Okay. Edit action button. Ini edit action button ni adalah untuk WhatsApp. Okay. Ni. Jangan lupa bila anda dah buat page, tadi anda dekat Facebook ada 3,000 rakan. Tapi dekat page ni kita hanya boleh select 1,000 orang je. Jadi select lah. Select 1,000 orang tu bukan kena satu tak. Satu kali select tu dia terus pergi 1,000 orang. Jadi kita orang yang ada kawan kita dekat kita punya personal tadi, dia akan dia akan like kita punya Facebook page tu lah. Ada orang like, ada orang tak like. Terpulang lah. Yang penting kita buat je. Kita boleh invite orang ya? Boleh invite orang kat sini. Nanti macam akak kan, akak ada page. Lepas tu akak hantar je link page akak tu. Nanti orang like lah. Orang comment and like. Okay, kalau ni pun sama tadi kan. Tengok ni 1,000 orang. Okay. Lepas ni, akak buat 100% full guna page. Jangan risau. Jangan guna personal. Personal ni kadang-kadang kita hantar-hantar orang tak nampak sangat pun. Okay, tengok. Biasalah Facebook. Akak pergi hantar Johor ke Melaka ke apa ke. Akak boleh hantar semua. Tapi Facebook dia akan hide kita punya. Dia tutup. Okay, faham.
Okey, ni tengok dah select semua kan tadi. Ni tak payah kita nak select orang sibunya. Satu kali select all. Semua. So, Sekali tekan lah. okey. Kemudian kita ada ngikut orang-orang lain punya page lah, orang punya apa kan. Kita pun follow dia, kita klik dia orang supaya follow kita pula. Macam ni lah. Semua kita tekan je orang punya. Orang kenal pun. Salah kan? Rezeki ada lah. Okey, dah select semua. Kita follow diorang punya page. Kita kalau sabar-sabar kan? Kalau duduk sabar lah. Supaya orang tahu Rishan nak produk mana. Okey, kemudian kat sini page notification your profile. Itu perlu. Supaya setiap kali notification berlaku, kita akan dapat dekat kita punya email. Lepas tu, step yang seterusnya, ni dah jadi. Inilah Super Grade Melaka. Ni Cik Tah itu tunjukkan je Cik Tah punya page lain sebenarnya. Cik Tah ni nipu. Macam mana boleh jadi orang Melaka ni pula ni? Ejen kan orang Melaka, ada gajah. Oh, pandai Cik Tah. Ini kalau Cik Tah punya page kan dah buat, semua dah siap complete. Jadi Cik Tah tak boleh step-step nak tunjuk. Jadi Cik Tah buat lagi satu page. Faham. Okey, step seterusnya dah ada gambar kita. Ni kita tengoklah betul tak gaji masuk nombor Melaka, email, nombor handphone. Lepas tu nombor handphone ni kalau kita nak hide kan pun boleh. Orang buka dia tak nampak nombor handphone kita. Dekat sini, okey, kita punya website tadi. Kalau macam kita dah ada website sendiri, web blog. Kita mahu ada buat web blog ni, orang tu klik pergi kita punya. Web blog ni semua dah ada. Syarikat, blog marketing, testimoni, semua dah complete. Kalau macam-macam kan ada yang tak ada YouTube kan. Ambil je link itu. Link kita YouTube tu. Bagi ke orang, sebab situ memang tak ada nombor telefon. Memang kita buat bebas telefon. Okay, nampak ni, dia cakap apa? Connect WhatsApp business account. Ni semua nanti edit sendiri lah. Tekan je semua edit sendiri. Sebab apa? Kita tak boleh nak edit. Sebab dia akan automatic pergi WhatsApp anda. Dia pergi email. Orang lain tak boleh edit. Sebab dia auto akan pergi ke email dan juga WhatsApp kita. Dia kan yang saya perasan lah, kalau kita buat macam gitu kan, nanti ada satu kolom, dia akan keluar, orang tu tekan je WhatsApp tu, dia akan terus automatik kita punya WhatsApp. Ya, sini lah. Sini lah. Add and action button. Ni nanti tak klik. Kita nak tunjuk pun sebab kita dah buat punya kan. Okay, connect. Cik Tah. Kalau kita isi benda ni dalam page kita, ni kan dia ada tulis connect WhatsApp business account tu kan. Itulah dia, kita punya page tu dia connect dengan kita punya handphone. Sebelum tu Akak akan dapat 6 nombor. Dia akan macam kita punya bank punya nombor lah. Dia masuk kat kita punya WhatsApp. Pada bank dia masuk kat email kan. Akak dapat nombor tu. Mengesahan itu akaun akak. Orang lain tak ditipu. Kalau orang lain cuba ubah, dia automatik dia masuk dekat akak. Dia tak dapat nombor tu. Dia kalau akak sendiri punya akaun, dia akan masuk akak punya WhatsApp. Daripada nombor kat situ akan dapat 6 nombor. Situ akak tekan masuk situ, barulah dia lepaskan button tu. Okay, faham. Ni kat sini nanti bila kita tekan kat situ, kita pilih nak orang direct message messenger kita ke ataupun start pergi send WhatsApp message ke. Kalau kita bagusnya pergilah send WhatsApp message kan. Call ni tu memang tak nak lah, malam orang nak call kita. Kecuali kalau dia betul nak bisnes pun boleh. Kadang banyak kan orang-orang memang nak call suka hati macam scammer. Okay. Add WhatsApp button. Ni perlu. Sebab orang terus ke button WhatsApp kita. Itu yang power tu. Itu yang terbaik tu. Orang tak nampak nombor kita tu. Dia automatik diklik. Dia terus pergi pada kita punya WhatsApp. Saya nak tanya, kalau kita pakai ni, kita nak kena buka account bisnes WhatsApp ke ataupun WhatsApp biasa?
WhatsApp biasa tak boleh. Kena buka WhatsApp business. Kalau kita sekarang pakai WhatsApp biasa, nak pergi pada WhatsApp business, nanti dia akan tulis kat situ, masa kita nak tukar tu, dia kata, nak simpan tak semua data-data lama? Kita tekan simpan lah. Kalau kita tekan no, hilang lah semua. Mesej-mesej lama. Dia kan ada bagi Maksud dua, yes or no. Tekanlah no. lah, tapi akak pernah buat banyak benda-benda yang hilang. Akak tak perasan ada satu benda yang dia suruh ada satu benda kolom tu, dia suruh tekan tu, sama ada kita, kalau dia tanya kita nak tekan tak button apa tu, kita tekan yes, supaya dia akan simpan semua balik data-data lama tu, walaupun data kat 10 tahun boleh letak. Tapi kalau Ya. no, hilang semua. Okey, akak try nanti. Sebab yang sebab yang buat tema akak sekarang ni akak belum tukar pada WhatsApp business. Nanti akak try cuba. Okay, WhatsApp Akak cuba. business tu, sebab dia kalau akak guna WhatsApp biasa, dia tak masuk sebab dia gunakan WhatsApp business. Ya, akak ada 2 nombor sebenarnya. Yang satu lagi situ memang ada WhatsApp business lah. Tapi nombor tu akak apa tu tak popular lah nombor tu. Dia tak ada tulis WhatsApp biasa, dia tulis WhatsApp business. Faham. Ni enter your Yes, WhatsApp. Bu. business Dengar number. sini untuk kita buka WhatsApp page ni kat ibu-ibu semua ya. Kita kena tukar. Kita punya WA tu, WhatsApp kita tu kita tak boleh pakai WA biasa. Kita kena pakai WhatsApp business. Kena tukar. Kalau tidak, kita tak boleh connect dia dengan kita punya page ni, tak boleh. Jadi kalau mana yang tak pandai, saya suruhkan kan tanya anak. Anak mesti pandai punya. Tapi kalau kita ada gini tau, saya nampak kan apa yang Cik Ta buat, dia simple aja. Tapi kita yang tak nak ambil tahu, sebenarnya benda mudah je. Bila kita dah ada page ni, dan dia connect dengan kita punya, WhatsApp kita, handphone kita, sebenarnya semua dah senang. Sebab kan kita kan Cik Ta kan selalu bagi kita informasi dalam handphone tu setiap hari. Kan Cik Ta kata tukar nombor telefon yang dekat link biru tu pada nombor kita. Lepas tu kita share dekat page kita tu. Itu je kerja kita. Bukannya kita nak kena cari bahan lain ke nak buat sendiri. Sebab Cik Ta dah siapkan semua. Kita cuma perlu copy saja yang Cik Ta bagi tu. Cuma tukar nombor telefon dekat link tu kepada nombor telefon kita. Kalau kita tak tukar tu cari Cik Ta lah kan. Gitu cerita dia. Jadi benda ni simple aja sebenarnya. Tapi kita ni malas sangat nak belajar, nak ambil tahu. Tapi sekarang Cik Ta mencara pula, Cik Ta iklankan nombor handphone Cik Ta, kita tambah, kita letak +6 je. Anda sambung je letak nombor handphone anda. Belakang, Baiknya Cik Ta. belakang tu kena letak info biz SGI. Supaya anda akan tahu, orang WhatsApp ni dia nak tahu pasal bisnes. Kita kena letak, jangan kita letak nombor handphone kita je, kita tak tahu siapa yang WhatsApp kita, untuk apa kan. Jadi kalau dia perlu. Maksudnya Cik Ta tulis yang SGI business tu supaya kita tahu orang tu hantar WhatsApp kita nak apa, atas tujuan apa. Faham. Faham Cik Ta, faham. Macam contohnya kita iklankan hari ni, kita iklan pasal pasal SG9. Tulis itu info SG9. Kalau kita hari ni kita iklan SG Cream, info SG Cream. Jadi kita tahu iklan mana yang jalan laju. Kalau kata info kalau bisnes saja, info biz SGI. Itu mana kita tahu ni iklan aku tu yang pasal bisnes. Kalau ni pasal produk, ni pasal kopi. Jadi kita kena kita tahu. Jadi kita dah tahu poin mana kita nak cerita. Kalau dia kata info SG9, maknanya kita akan info pasal SG9 dululah. Sebab dia nak tahu pasal SG9. Okey, tu cara dia. Kalau kita tak letak kat belakang itu, kita tak tahu. Kita ni kadang-kadang urusan ramai orang, saudara ke WhatsApp kita ke apa, kita tak tahu kan. Kalau kita buat macam tu, kita tahu pasal orang nak bisnes. Okey, ni jangan lupa ni, pilih lah. Anda duduk Indonesia. Indonesia mana? Ni kalau Malaysia, nanti type lah kat atas ni, yang dekat search ni, type Malaysia. Kalau Indonesia, macam tu. Dia tak, kalau Indonesia, dia tak ada kata Batam ke Riau ke tak. Indonesia dia satu je, Indonesia. Dia kod nombor 1 je. Kalau Malaysia, dia tak ada nak Melaka ke apa tak. Ini country. Betul. Kalau Malaysia, +6. Nama negara je. Negara je, +6 lah Malaysia.
Faham, faham. Faham tu? Ni nampak. Ni kalau Malawi, saya tak tahu lah kat mana Malawi. Okay, Malaysia. Cipta dari Malawi. Cipta dari Malawi kan? Okey, ni Malaysia +6. Ni penting +6 ni. Kalau anda tak letak +6 ni, iklan 100 iklan, 200 iklan, penat je. Mana orang tak WhatsApp aku ni? Tak letak +6, dia tak nombor je. Sebab bila dia klik je kat nombor tu, tak boleh. Dia nak masuk tak mana, WhatsApp dia block. Dia tak boleh. Dia kena letak +6 baru dia automatic masuk di WhatsApp kita. Maksudnya tak boleh salah lah dalam bagi nombor telefon tu. Tak boleh salah. Kalau salah, tak sampailah kepada kita. Sampai. Faham, faham. Lepas tu bising. Kadang-kadang orang bising, saya dah iklan dah banyak dah iklan dah, tak ada orang. Hang iklan kat mana? Personal memang laki salam dah. Facebook dah block dulu. Lepas tu, ada orang kat Face, letak macam mana? Ni je, mana +6 pun tak ada. Aduh. Okey, ni MY +60, letak nombor handphone kita. Okey, nanti dia akan hantar send code. Send code ni dia automatic dia pergi kat WhatsApp kita. Jadi send code tu kita pun akan masukkanlah nombor kita. Macam tu lah cara dia. Cita. Oh, Cita. Ya. Nanti kan bulan Mei saya ke Malaysia. Ya. Nanti Ke rumah kita saya. ajal saya sampai tuntas. Tuntas. Kita Boleh, pergi Bu. Boleh, Bu. Boleh. kalau pergi Boleh, Mak boleh. Yati, kita ramai-ramai semua belajar. Pergi jumpa Yes. Datang dengan Bu. Kak Yati. Wifi Bu, tu masa tu, Bu, Boleh. masa tu tidur rumah saya lah senang. Ya, ya. Rumah Nanti Ya, kan tidur kami, rumah saya. Ibu, kami di hotel cuma 2 malam je, 2 malam. Okey, Selain lepas tu itu tidur rumah saya. baru, Okey, cantik. Cantik, Bu. Bagus. pasang Okey. aircon kuat, lepas tu wifi kena kuat, kena 10 orang, berapa belah orang wifi. Dah tambah lah. Sekarang dah ada 2 wifi lah. Woi. Patutlah ada wifi. Lepas tu laju Ha, abang Sani dah tambah lagi satu. kita datang juga lah rumah Bu Yati Cita. Memang lah, insyaAllah datang. Ya, ya. Ha, Siapa yang nak belajar boleh datang. nanti kita buat kelas dekat rumah Kak Yati yang ramai. Cuma bagi hadiah aja pada Sekta. Halo. Kenapa? Hadiahnya sama-sama kita maju bersama. Okey, nampak tak bawah ni? Nampak tak buat bawah ni? Ini aja bawa makanan khas Anambas. Apa tu? Ini Nama kerupuk atum. okey, insyaAllah. Ni, nampak tak kat bawah ni WhatsApp? Bila kita tadi buat WhatsApp, dia automatik orang akan klik. Ada tak nombor kita? Tak nampak kan nombor kita? Tak Oh nampak. iya di situ. Orang terus klik WhatsApp. Lepas tu, masuk automatik kepada kita punya WhatsApp dia. Sebab kita type tadi, info biz SCI. Jadi kita tahu, oh ni prospek. Itulah cara dia. Mudah ke mudah? Yang lain bunyilah. Ni kita cakap 3 orang je. Yang lain malu ke? Sering. Dalam bisnes. No Yang malu-malu. lain menyimak manis. Mak Azhar duduk mana? Dia ada ni. Kita datanglah mengajar kat HQ. Oh, kat HQ. InsyaAllah. HQ kena buat hari lain. Dia tak boleh buat hari Jumaat. Sebab Jumaat company buat dia punya preview. Untuk HQ, kita boleh plan dengan Tuan Edi. Tapi kita kenakan bayar sikit lah. Dia kat Sekta kan dari jauh datang. InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah. Itu kita akan bincang nanti. Kita, sebab apa lagi senang berdepan. Lagi pastikan handphone anda bateri penuh. Okey, tak apa. Nanti untuk program secara secara offline, saya memang ada perancangan nak buat training offline dekat HQ kita. Okey, nanti saya akan bagi tahulah bila. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, kita mungkin boleh start program offline training ni pada bulan 5 bulan depan. InsyaAllah. Tetapi ada bayaran lah sebab kita nak kena bayar juga speaker tak kan. Ya, Cik. Walaupun Cipta dia tak minta, tapi yelah kita faham kan. Kita sekarang ni pun nak kencing pun nak kena bayar 50 sen. Kan? Apa benda sekarang ni pun semua menggunakan duit. Kan? Faham? Kita kena faham lah. Maksudnya
yang kita bayar ni bukanlah untuk apa. Ini adalah sebagai kita punya investment, knowledge, ilmu kita kan. Yelah, sagu hati kita lah. Sagu hati Patut ya, bukanlah kita nak apa, tapi kita kena faham kan. Faham, faham. Faham Tuan Ah, ni, faham. InsyaAllah. segala-galanya sekarang ni dah tak, orang cakap tu zaman ikhlas tu dah tak ada lah. Tapi kita ni pun ada Baik, Cik bawa. Edi. Tak, betul lah, jujur kan. Sekarang ni nak dapat keikhlasan tu payah. Betul. Sebab semuanya menggunakan duit, nak travel, nak minyak kereta, tol apa semua kan. Jadi kita kena Betul faham lah. lah benda tu. Memang. Betul, betul. Okey. Alright. Betul. Okey. Ya. Ni kan tadi kan kita dah nampak ni. Pastikan anda penuh pas semua ni. Selagi anda tak penuh ni, button ni tak hijau. Okey. Faham, faham, faham. Complete. Dia kata complete semua. Kalau selagi tak complete, dia akan berbunyi lagi. Okey. Ni. Nampak? Create X. Ni kalau dia kata create X ni untuk kita buat ABS lah. Kalau create X ni. Tapi kita tak buat ABS. Sekarang kita dah ada kaedah ni. Tapi kaedah yang ini sebenarnya kaedah yang anda memang tak keluarkan duit 1 sen pun. Tapi anda kena usaha lebih lah. Jari anda tu kena pakai pagi sekali, petengah hari sekali, petang sekali, malam sekali. Sebab apa kena banyak kali? Sebab orang akan nampak iklan kita. Hantar pagi dia akan nampak tengah hari. Kadang-kadang dia nampak petang iklan Facebook ni cara dia. Hari satu, bila kita lagi satu, kita tak boleh buat sentak 100-200 dalam satu masa. Pagi letaklah 30. Contoh kalau, sebab itu kita penting nak kena banyakkan grup-grup Facebook ni. Kalau anda ada 10 grup Facebook, macam mana nak hantar? 10 je hantar. Jadi contohnya, anda klik iklan Johor, iklan Melaka. Nanti dia akan keluar sebenarnya iklan Melaka. Anda klik dalam masa yang sama, anda hantar gambar, hantar copywriting sekali. Nanti secara auto, dia akan masuk kita punya dalam grup Facebook tadi. Dia akan ada satu file dia. Okey, satu banyak kat situ. Okey, contoh dah hantar 5. Rehat sekejap, dalam seminit 2. Sekejap lagi, hantar lagi 5 ke 10. Rehat dulu. Jangan serentak hantar. Nanti yang kena block seminggu 2 minggu tu. Okey. Ni Ulang balik je tu. Pasal tu, ulang balik syarat ni supaya kita tak kena block tu. Saya tak kena block. Buat 5 je dulu. 5, 1, hantar. Lepas tu rehat sekejap. Buat sampai 5 dulu. Rehat sekejap. Lepas tu baru hantar lagi. Sebab namanya free. Kenalah kita bekerja sikit. Yang tak free, yang berbayar ada. Orang buatkan. Itu dia berbayar. Ini nak free. Kita sekarang nak iklan free. Jadi kita kenalah buat 5, rehat sekejap dalam 2-3 minit. Lepas tu lagi 5. Lepas tu rehat dalam 2-3 minit. Macam tu lah. Kita hantar pada tu ya, Cik Ta. Kita hantar pada WhatsApp grup WhatsApp grup Facebook Grup Facebook tu kita kena join diorang dulu. Okey. Kena join dulu. Ada grup WhatsApp Facebook ni dia approve. Ada grup Facebook ni dia akan remove kita punya. Jadi kalau dia remove kita punya, bermakna kita keluar daripada grup tu. Okey. Faham. Oh. Okey. Maksudnya tak, Cik Ta tanyalah diorang faham tak? Okay. Yang lain faham? Faham ke faham anak-anak murid? Faham, Cikgu. Okey, faham. Alhamdulillah. Siapa tu? Boleh menuntut ilmu tak boleh kedekut. Siapa yang kenal perangai Cik Ta, tanya Cik Edi. Cik Ta ni daripada Setmat dulu. Dia tahu macam mana Cik Ta. Lepas tu tadi yang kata berbayar dengan free tadi kan. Cik Ta ni mana dah pandai-pandai benda macam tu. Tahulah tahu penanam Cik Edi dengan Kak Yati handle. Cik Ta bagi bercakap je. Okey, yang 34 nampak ni. Bila Cik Ta ni, hari ni kita buat contohnya iklan macam ni. Kita ada ayat kita. Tapi jangan lupa. Kita dah guna ayat tu, kita share tengok ni. 111 share. Ini 111 share ni bukan kita buat on the spot tu mendadak. Di step. Okay, 20 grup. Sekejap lagi, stop sekejap. Buat lagi.
Satu kan tengah hari kan buat lagi, buat lagi, buat lagi. Hari-hari kita boleh hantar satu iklan. Tapi kita boleh hantar beratus grup. Hari ni ubah iklan ni. Jangan guna iklan yang sama. Kita hantar pada grup yang sama hari-hari. Nanti kena block. Hari ni iklan nasi krim. Kita boleh hantar 50 grup ke, 100 ke, 200 grup ke. Yang cik nak kata 5 tu apa? Yang tadi, macam akak kan baru buka page yang baru. Tak boleh mendadak 10 sebab akak baru page yang baru. Kita orang ni page dah lama. Akak hantar dulu 5, dalam beberapa minit kan hantar lagi 5. Dan lepas tu dah cukup dalam 20-30 akak stop dulu. Lepas tengah hari pula buat lagi. Dalam 20-30, petang kan buat lagi 20-30 kan. Malam kan buat lagi, tapi lain-lain grup. Tak boleh hantar pada grup yang sama. Okey, faham. Kita sebab tu kalau boleh kerja kita buatkan untuk tu, kita kena catat pada kertas. Tadi aku dah hantar grup mana Kalau sebab kita ada satu, nanti dia akan ada satu kolom. Semua grup tu dah ada. Bukannya Cik Ta, bukan kalau boleh, silap perkataan tu. Memang kita kena buat satu catatan. Maksudnya mana yang kita dah hantar. Mana Bukan kalau boleh. Maksudnya bila kita send pada grup tu tulis. Hari ni kita dah hantar kat grup ni, kat grup ni, grup ni. Maksudnya ada satu buku. Kita manalah ingat kalau tak tulis. Sebab apa? Sebab kalau kita tak tulis, kalau kita guna grup yang sama, ni pagi hantar grup yang sama, ayat yang sama, petang tengah hari, petang malam ayat yang sama. Besok akaun anda kena block seminggu, berapa kalau 24 jam okey ke? Kalau seminggu, 2 minggu. Tu kena pastikan. Yalah maklumlah, benda tu ke iklan kita bukan free. Jadi dia dipantau. Okey, kita buatlah. Tapi kata jangan masuk benda-benda yang orang kata yang dia kena sensor-sensor tu dia tak boleh, tak dibenarkan. Kita iklan kaki lubang ke, cedera teruk ke, memang tak boleh dibenarkan. Sekejap lagi dia kena remove tu. Okey. Oh, jadi maksudnya kalau nak senang kita ambil yang Cik Ta dah buat tu lah ya? Sebab kita pun tak tahu mana satu yang di remove atau yang boleh dan tak boleh. Itu masalahnya kita tak tahu. Akak punya notification akak nampak? Dia beritahu iklan mana kena remove, iklan mana tak lepas, dia beritahu. Nah, ni akak nampak tak ni? Kita type iklan Melaka. Dia berapa banyak ni? Nampak? Masa kita klik join tu, kita klik join, lepas tu kita dah standby ayat yang kita copywriting tadi dah standby dengan gambar kita. Bila kita klik join dia luluskan dia, kita tulis iklan. Kita buatlah dalam 2-3 iklan, lepas tu stop sekejap sebab anda page baru. Tak boleh buat sampai satu jalan 10. Orang yang baru buat page ni dia akan pantau. Tak ada ingat scammer. Kalau laju-laju sangat. Okey. Kalau Johor ni dah banyak. Kalau macam kita nak fokus Johor je. Kita kan banyak kan Johor je lah. Kalau Dewi ke siapa ke duduk Johor. Rezeki masing-masing. Johor ni berapa ratus grup Facebook. Kita nak fokus Johor dulu. Kalau yang mana kata nak fokus Sarawak, fokus Sabah. Kita nak conquer dalam satu. Okey ya, saya sebelum saya terlupa lah. Saya nak share sikit. Sebenarnya kadang-kadang kita rasa macam kita iklan kat Facebook ke kat page ni macam tak ada apa tu? Macam sia lah kadang-kadang kan. Ataupun sikit sangatlah kesan dia. Tapi awak nak tahu tak? Sebenarnya saya jumpa super great ni dekat Facebook. Sebenarnya ada salah seorang kawan saya tu, dia join super great. Lepas tu kan lepas tu saya call dia. Cakap maksud apa syarikat sekarang ni? Lepas tu dia cerita lah. Saya buat gini kak. Oh, datanglah jumpa saya kak. Dia kata, saya kata kebetulan saya nak pergi KL hari tu sebab saya nak repair kereta saya kat KL. Saya kata okey lah, saya jumpa lah. Tapi jangan bagi harapan apa-apa lah. Saya kata kan, akak ni pun nak repair kereta. Tapi tak apalah sebab kita dah lama tak jumpa. So kita jumpa lah. So saya jumpa dia. Saya jumpa dia, saya join. Nampak tak? Saya jumpa super great ni dekat Facebook sebenarnya. Hebat tak? Okey, mungkin kita buat iklan pada 100 orang. Dalam 100 tu awak jumpa seorang yang macam saya. Kaya awak.
Sebab apa? Gitu lah. Yalah, kadang-kadang kan dalam online ni ada yang macam kita pun ada yang tak faham sangat kan, tak apa. Nanti kita buat offline dalam untuk belajar ni. Jadi senang kita check handphone masing-masing. Oh ni tengok handphone dia, tengok handphone dia, tengok handphone dia, tengok handphone dia. Jadi kita dapat pantau kat situ. Kat dalam ni kita tak dapat nak pantau handphone masing-masing. Okey, Okey, sebenarnya lagi satu, sebelum saya lupa lah. Sebenarnya kan kita lepas raya. Bila lepas raya ni, jujur tak saya bagi tahu, sebenarnya almost people they're looking for how to make money. Diorang tengah cari peluang ni sebenarnya. Jadi, duit dah habis sekarang ni. Jadi, inilah time yang paling sesuai sangat untuk upload apa-apa dekat Facebook, dekat kita punya page. Upload aja. InsyaAllah, kita bukan nak ramai orang pun. Sebenarnya awak dapat 2 orang yang buat saya dengan Cik Taha kenyang awak hari-hari. Income 10,000 sebulan. Tak nak ke? Kan? Orang kata tuah ayam nampak di kaki. Tuah manusia siapa yang tahu. Manalah tahu doa kita sepanjang bulan Ramadan. Kita buat apa tu, solat tahajud tu Allah makbulkan. Tapi kena ada usaha lah. Kan? Bila semua Jadi inilah masanya. Okey, bila dari semua dah nampak tak bila anda dah join group, dia secara auto dekat bawah kita punya ni akan ada group. Dia akan nak story, nak tag, nak WhatsApp, kita nak share ke group ke kan, copy link ke, Instagram ke. Kalau kita ada Instagram, kita boleh share kat Instagram. Daripada Facebook kita ni, dia secara auto kita boleh share kat Instagram. Itu salah satu dia. Okay, kalau ada group, ni nampak group. Ni group Facebook tau. Okay. Tengok ni nampak ni. Ini rahsianya daripada duduk, klik join. Mana yang dah lulus kan, automatik dia akan masuk kat dalam group. Lepas tu dalam group tu, tadi kan kita dah ada iklan kita tadi kan, dekat kita punya depan tu. Kita klik, dia had 10 je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macam ni, kita tak payah tulis semua nama grup ni. Kita ambil yang last tadi. Okey, contohlah last tu dekat polis online. Lepas tu nanti nak buat 10 lagi, kita klik. Kita tulislah Community Taman Air Biru. Okey, kejarannya. Sebab apa? Kita dah klik 10 ni, kita klik. Lepas tu dekat bawah tu nanti dia akan next, dia akan terus hantar. Kita dah tahu, dah buat 10. Lepas tu stop sekejap. Jangan terus walaupun kita ni dah lama dalam Facebook, page ni pun kepo juga. Buat 10, rehat sekejap. 2-3 minit, kejap lagi buat lagi 10, rehat sekejap. Lagi dalam berapa minit, buat lagi cukup 50, stop. Tunggulah tengah hari nanti buat balik dalam 3-4 jam. Jangan terus mendadak buat terus nanti dia automatik dia akan block juga. Walaupun kita ni dah lama. Ini untuk ni saya kena tulis pada satu buku. Ya, ini dah buat iklan ni sampai sini. Okey, tengok ni. Okey, ni kan jadi kan dah banyak, kita ada banyak group ni kan. Ini dia automatik yang kita join tadi. Yang kita masuk join tadi. Kan janganlah buat group 10 je, 20 aja. Kita nak banyak-banyakkan lagi. Faham. Tengok ni kita dah klik kan. Bila kita dah klik 10, pergi next. Bila next dia automatik dia akan hantar iklan ni tu kan, nampak. Community ni pelis yang luar pun tunjuk Johor, kota ni. Nanti kita ada perasan sekarang. Dia sebenarnya yang terbaik adalah iklan guna video. Gambar yang kita buat tadi, gambar tu letaklah gambar produk. Okey, kalau kata SD cream, kita pasal SD cream. Letak gambar SD cream. Lepas pasal apa semua, testimoni apa semua, kita buat video. Dengan ayat itu. Nanti kita akan nampak. Kalau kita hantar gambar saja, kita tak nampak orang view. Tapi kalau kita hantar video, kita nampak orang view. Macam kita Faham. Kita tengok hari tu kita ada buat mana Faham. Saya pun ada buat. Kita nampak orang view kat video kita tu. Kalau kita hantar gambar tak tahu. Orang tengok kita tak tengok. Tak tahu kan. Okey, kita share kat 117 group. Yang tengok dekat 1,000 orang. Salah biar yang tengok dulu.
Nak tahu esok hati dia terbuka, kita tak tahu kan. Alah, mungkin dia sakit ke kan? Mungkin dia ibar sebab apa? Iklan kita tu duduk dekat mana-mana grup, dia tetap duduk kat situ, dia tak hilang pun. Orang tengok, nanti dia akan datang kalau orang scroll, dia tengok juga iklan tu lagi kan. Dia akan masuk, tengok tu, dia dah masuk sini. Kita dapat ada itu 10 orang. Yang dah join 2 orang, yang lain tu masih Kak, lepas raya tak? Apa lah lepas raya? Nanti tu dah gaji kau sebulan ni. Okey. Nampak ni. Okey. Tapi check in ni kena letak. Kita check in kat mana? Kita orang ni orang apa? Orang Pasir Udang. Taklah Pasir Udang. Kalau Kota Tinggi letaklah Kota Tinggi. Kalau ibu tadi apa? Riau. Letak Riau. Jadi orang nampak, oh ni kat Riau. Ni Pasir Udang. Ini dekat kota. Ni dekat Muar, Selamat. Macam Dewi letak Selamat. Orang nampak lah iklan kita tu. Okey, macam kita letak Johor Bahru. Kadang-kadang Johor Bahru, kadang-kadang Pasir Gudang. Sebab kita nak tengok 7.3 juta penduduk tu, kita pergi letak Johor Bahru. Pasir Gudang tak ramai, Pasir Gudang 10,000 je. Okey. Ni iklan tukar-tukar macam-macam, tukar je, itu yang buat dia. Okey. Lepas tu bila kita ada Cik Kak, tapi yang akak perasan kita dalam masa yang sama kita kena bina trust kan kepada orang. Kita kena bina kepercayaan. Nak bina trust kerjaan tu ada, tapi bayar tau. Dia contoh dia macam ni. Anda ada page, anda bayar ke orang tu, contoh kita memang kita selalu buat ni yang terbaru ni, kita nak buat satu video, kita nak create kan. Lepas tu nak suruh kakak tu dia heboh-heboh kat orang panggil apa, heboh-hebohkan. Contohnya dia akan share pada 500 group. Okey, dia akan share pada 500 group. Lepas tu kemudian dia akan ada 100 komen. Lepas tu orang akan nampak heboh-hebohnya komen ni. Komen dia semuanya kebanyakan adalah daripada orang Facebook juga. Jadi orang lepas tu kemudian kita pula pergi share pula iklan kita ni ke mana-mana grup. Orang daripada mana-mana tempat dia kata, uish, heboh ni iklan ni. Jadi orang nampak tak? Dia Bayar berapa? Bayar dia kakak tu memang daripada tahun lepas kita dah urusan dengan dia. Dan tapi kita kalau nak rasa jimat ini untuk kata orang branding supaya orang percaya kan. Maksudnya ada respon lah. Ada respon dari pengguna. Dia nanti dia nampak benda tu macam heboh sangat. Orang katanya, bisnes apa ni heboh sangat kan? Jadi mana pergi, aku nama kakak tu lupa pula dia. Nanti dia hari tu dia dalam RM60 je. Dalam RM60 untuk kalau 250 grup yang dia hebohkan RM3-4. Tapi kalau ambil RM60 itu dah jimat RM20. Tapi kalau kata, Kak, saya tak nak buat saya daripada 500 grup ni, saya pecahkan. Hari ni saya buat 250. Nanti 2 hari, nanti saya buat lagi 250. Nanti dia buat yang tu lah. Tapi kita akan nampak komen banyak orang akan dapat. Kemudian kita pula pergi hebohkan pula mana-mana grup. Tadi orang akan nampak, apa orang buat bisnes ni. Dia tengah siapkan satu video, nanti kita pun akan buat cara macam tu. Itu orang kata nak menarik kepercayaan orang. Faham tak maksud Cik Kak? Selalunya kan kita post tak ada siapa-siapa respon. Atau respon tu 2-3 orang aja, orang kita. Tapi yang ini kita bayar RM60 pada apa tu senang kata Facebook punya orang lah. Pekerja Facebook lah. Diorang yang akan respon kita punya apa tu post tu tadi. Ada orang respon bagus produk ni saya dah cuba. Dia respon lah. Dia boleh respon tapi kita kena bayar gitu. Tapi RM60 berapa untuk berapa like? Berapa respon? Untuk dia akan komen, dia akan like, lepas tu untuk pergi masuk grup 500 grup. Survey viral lah, survey viral ni. Kalau nampak nanti ada bagi dia punya link ni. Bersama dengan kakak ni, yang terbaru ni dia punya survey je hampir ni akaun TikTok ada, akaun Facebook ada. Tak apa Cik Tak, kalau siapa yang berminat nak benda tu boleh hubungi Cik Tak je WhatsApp, nanti Cik Tak beritahu. Kalau bagi contoh sekarang pun orang tak guna pun tak guna.
Dia package link ni, package lepas tu Facebook apa semua ni ada buat promosi 500 share RM60. Tapi kita tak payahlah buat satu rentak 500 share tu. Kita hanya bagi dua. Hari ni buat 250, nanti 2-3 hari lagi 250. Lepas tu kat situ ada komen. Komen tu yang kita nak orang trust kat kita. Oh ya, siapa ni orang nampak? Tu ada. Itu kalau yang nak bayar tu lah. Itu kesimpulannya. Apa bisnes yang tak berbayar? Ada RM10. Ya, boleh lah. Tak mahal lah. Okay, kemudian hello, can I get more info on this? Ini bukan kita yang buat ayat hello, can I get ni. Ini daripada Facebook yang buat. Facebook yang gunakan ayat tu. Kita nanti kalau benda tu masuk dalam kita punya WhatsApp, kita tahulah, oh ya, tu buat jadi iklan tu. Tu orang nampak lah. Orang akan klik daripada kita tadi. Okay, kau okay? Faham. Kita IBS buat masa sekarang kita banyak kurangkan. Kita lebih banyak boleh guna kaedah ni sebab dapat iman, dapat ilmu baru. Kita buat macam ni. Jadi juga ya aku tak bayar IBS pun. Boleh dapat kostet. IBS tu memang boleh. Tapi kita ni kita nak cuba gunakan yang free. Yang free tapi orang ada late. Tapi kita lah kena usaha pagi, tengah hari, petang, malam. Salah LBS. So kita tak payah. Kita tunggu goyang kaki je. Kita tunggu orang masuk je late. Tu dua kaedah. Antara guna duit, antara free. Kalau free, kena kerja sikit. Itu caranya. Nampak ni? Ni masuk dekat Google kan. Ni kita punya Facebook kan. Gajing-gajing kan hari. Pagi, petang, siang, malam. Selalu buat. Nanti, contoh yang dalamnya ada 16 orang. 16 orang ni semua dah ada page. Tiap hari buat kerja yang sama. Tengok nanti orang baca, Facebook sana. Kalau kita kira dekat Facebook tu, berapa kerat dia? 10% pun tak sampai yang gunakan page Facebook. Super Grade tu orang luar ramai tak tahu apa tu Super Grade, apa tu asinan, apa tu asikreen. Kalau kita guna online, kalau kita guna offline, orang luar boleh kenal. Kita orang nanti pun nak masuk tapak buh juga ni. Faham. Okey, pada kesimpulannya. Nampak ni, iklan. Company pun masuk dekat TikTok. Kita pun masuk dekat Facebook, TikTok, Facebook, Google apa semua. Ni kat Google lah ni. Keluar. Kalau akak yang buat, nanti kat akak punya keluar kat sini. Keluar nampak? Banyak keluar nampak? Super Great Q. Ni nampak ni campur muka kat Yati kat sini. Yati buat ni. Iklan-iklan nampak ni kita punya nampak kat atas. Banyak keluar. Jadi lepas ni bukan asyik kita punya je. Korang punya. Maksudnya gambar-gambar ni daripada page tadi tu lah. Daripada page tadi. Faham. Faham. Senang ke senang? Okey. Macam gini sekarang ni kita kan selalu tengok orang lain kaya raya dengan gunakan apa tu internet ni kan. Gunakan handphone, gunakan apa tu Facebook. Tapi kita tak ada ilmu. Jadi ilmu yang Cik Tahu bagi hari ni adalah ilmu itulah. Okey, jadi macam mana nak mula dengan mudah lah bagi jauh daripada kami ni kan. Cuba tanya anak. Macam mana nak buat? Anak-anak mesti tahu. Minta bang. Ingat cerita dulu terus pandai on the spot ke pasal Facebook ni. Ya Allah, jujur cakap. Kita ni kan nak belajar ilmu tu kena banyak bertanya. Walaupun dengan anak, turunkan ego jadi ibu. Paling senang belajar dengan anak lah. Anak pun tahu kita orang dapat apa. Lepas tu tanya anak, ibu kurang pandai lah nak buat Facebook, nak buat Instagram, nak buat TikTok. Anak ajar. Bila anak-anak ajar, lepas tu lama-lama, kita dah buat sendiri. Ada masa godeh-godeh kita punya tab, kita punya handphone. Godeh. Lama-lama insya-Allah boleh. Ambil sebab apa? Bisnes kita ni selain pada offline, online pun boleh. Okay, lepas tu selain daripada kita ada page kan, nanti soalannya, nanti orang akan tanya tau.
Dia akan tanya kita pasal produk yang lebih lanjut. Jadi, saya cadangkan kat sini supaya awak ada mm, website sendiri. Website ada eh? Website sendiri. Hmm, awak tu nak ada website sendiri. Sekarang ni, ada satu orang yang boleh buat website kita lengkap. Awak cuma bayar kat dia je. Sebab bahan-bahan semua dah siap. Cerita sikit sebab website ni, dia cerita pasal company. Kalau contoh dia kata, apa Supergrade tu? Apa bagusnya? Apa testimoni dia macam mana? Kan kita Contoh. terkasa susah kan? Ah, Banyak sangat kan? Jadi kita cuma bagi link website kita tu je. Bagi link website tu lengkap kat situ semua ada. Daripada company, daripada produk, testimoni, semua bapak ada lah dalam tu kan. Jadi kita tak pening. Jadi cikgu nak cikgu cerita macam mana nak dapat macam mana nak buat website tu. Sekejap, kita tengah cari kita punya website. Kita hantar link dia ya. Sekejap Dah mana dia. Kita ni sebab. Okay, sekejap. Kita copy ni. Lepas tu kita hantar kat dia. Nanti korang boleh tengok ni yang kita punya. Klik website penerangan. Website penerangan ni kalau boleh jangan hantar dulu masa kita tengah iklan. Nanti orang akan tengok kat situ. Kita nak tarik orang masuk kita punya WhatsApp. Jadi bila dia dah bagi tahu nanti barulah kita bagi link kita. Sekejap Oh, maksudnya kita jangan letak kita punya website tu dalam page. Sebab nanti orang tak WhatsApp kita. Jadi kita pun tak tahu siapa minat tak minat. So orang nak tahu selanjutnya dah WhatsApp kita, dah WA kita, baru kita bagi link tu WhatsApp kita. Tak payah letak dalam page tu. Sekejap kita nak tunjuk. Oh, boleh. Sekejap kita copy. Nanti korang masing-masing buka copy text. Okey. Mana kita nak komen ni? Oh. Okey, Cikta. Cikta. Sekejap, dia cicit lagi. Okey dah, tengok ni. Kita punya, korang masing-masing buka. Kita punya. Kalau kita buka, boleh kongsi slide ke? Tak tahu lah. Tak payahlah, korang tengoklah dekat dalam tu tadi, check. Kita punya tu. Kalau nak nanti website tu, PM kita. Korang nak letak muka gambar korang, tapi kalau boleh je gambar tu biarlah gambar produk. Orang nampak mudah. Okay. Setakat ni kita buat penerangan hari ni. Kalau kurang faham, nanti PM je kita. Sebab apa? Yang ni kita online. Kita tak pegang handphone. Masih tak nampak siapa yang buat, siapa tak buat. Tapi kat dalam grup online, kalau boleh, siapa yang dah buat page tu, tolong bagi anda punya link page tu, kita orang akan like page anda. Okay? Okay. Kita, apa ni tadi ulang tanya balik yang tadi Cik Ta cakap link WhatsApp tu adalah link WhatsApp business. Ya, kena WhatsApp business. Dia WhatsApp personal tak boleh. Oh, tak boleh Tak boleh. Masa nanti minta anak tolong tunjukkan mak nak tukar WhatsApp biasa ni pergi WhatsApp business sebab anak dia akan selamatkan kita punya WhatsApp lama. Kalau kita tak tahu, kita tekan no, hilang semua WhatsApp lama. Sebab kita boleh tukar WhatsApp business ni, apa yang ada kita kalau kita tak set, dia akan hilang. Nanti anak tahulah dia tukar daripada WhatsApp biasa pergi WhatsApp business, cakap dengan anak, ibu punya lama-lama WhatsApp tu nanti set kan. Jangan tekan tak nak, ibu nak simpan semua. Nanti dia simpan lah. Kecil. Anak dia kecil lagi. Tak. Anak kecil lagi, tanyalah suami ke. Tanyalah kawan-kawan lain ke. Anak kecil ni darjah 5 baru. Aku cakap anak darjah 5 tak terror. Budak sekarang kecil-kecil semua terror tau. Dia orang Anak dia buka download Roblox kan. Jom kita tengok. Okay, group online. Nanti kita group online nak invite. Okay, nanti kita masukkan Dewi. Tanya Dewi kerana anda telah hadir kembali bersama kami. Terbaik. Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Ta kerana sudi meluangkan masa beliau dalam masa 1 jam lebih hari ini. Alhamdulillah, beliau cuba mengajar kita tentang basic macam mana kita nak create Facebook page kan.
dan apa yang perlu ada dalam Facebook page kan. Jadi ini sebetulnya ilmu asas lah kan. Nanti bila masing-masing sebetulnya flow dia macam ni. Bila masing-masing dah convertkan WhatsApp kepada bisnes, kemudian dah ada website, okay, dah ada website, sorry, ada website, ada page Facebook page, dan akhir sekali sebelum kita nak start, kita akan insyaAllah kita mungkin akan ada kita punya website kita sendiri tau. Okay. Kenapa saya katakan website ni penting? Sebab dekat website tu nanti bila kita dah ada Facebook page, nanti kita buat iklan. Contoh kita akan buat iklan. Jadi bila orang akan klik pada kita punya Facebook page kita tadi tu, dia akan tengoklah kita punya iklan dan dia akan klik satu lagi link untuk terus ke kita punya website. Okay. Jadi website kita tu kita akan ceritakan tentang apa yang kita buat, produk, everything semua, testimoni lah apa semua, dan nanti dia akan dekat hujung tu dia punya conversion dia. Macam mana kita nak convert daripada orang tadi tu dah berminat, macam mana kita nak convertkan menjadi sale. Nanti kita akan klikkan apa ni cakap tu link tadi tu, dia kata okay buy now. Okay, so bila masuk buy now tu, nanti dia akan belilah kita punya produk tu. Sebab apa? Payment kalau nak 100% auto, 100% auto, dia akan, kita akan ada apa ni, payment gateway kita. Maksudnya macam mana orang tadi tu boleh bank in kepada kita, dan bila bank in kepada kita nanti tu kita nampak report, okay dah ada orang bank in, ini dia punya alamat, apa produk yang dia nak, berapa kotak yang dia nak, dan kita akan hantarkan produk tu kepada mereka. Okey, ini fasa next lah. Jadi yang sekarang ni dalam masa yang kita target dalam bulan ni dan juga bulan depan, okey, kita nak anda ada Facebook page anda sendiri. Ini kita punya target. Kita punya target. Jadi masing-masing bila dah ada Facebook page, kita dah start buat Facebook ad. Okey, kita buat iklan dekat Facebook. Lepas tu kita akan go pula kepada next step. Macam mana cara kita nak ada website kita sendiri. InsyaAllah nanti kita akan uruskan benda tu supaya masing-masing, kalau saya tak minta anda buat lah. Nanti saya akan cuba mencari siapa developer website yang murah-murah. Contoh kita bayar dekat dia RM100 ke untuk dia buatkan website kita. Dan jadi bila kita bayar RM100, kita dah ada website kita sendiri. Tapi ini nanti saya akan carilah mana yang murah. Okay. Bukanlah kita nak website yang terlalu canggih, terlalu detail, tak. As long website tu penuh dengan informasi, boleh convertkan daripada minat kepada sale, itu pun dah cukup. Bila ada website tu, maksudnya kita punya bisnes ni 24 jam. Okay. Di mana saja anda berada, kedai anda sentiasa terbuka. Orang klik, ni minat nak beli kita apa semua tu. Jadi ini fasa yang next. Jadi kita tak nak terus kepada yang next. Kita nak settle dulu yang asas ni dulu. Yang penting ada page tu. Bila asas ada, Facebook page ni ada, sebab Facebook page ni paling mudah untuk kita nak buat online ni. Sebetulnya Facebook ni pun dah macam kita punya website. Beza dia sebab kita tak dapat payment gateway masuk dekat dalam kita punya Facebook ni. Itu je beza dia. Masih lagi kalau kita nak guna Facebook, masih lagi kita nak ada orang cakap tu manual lah. Orang kena bank in dekat kita, orang tu kena hantar slip dekat kita kena check kita punya bank dah betul ke orang ni dah masukkan duit. Jadi benda-benda tu asas dalam kita punya online business. Dan tapi tak apa. Saya percaya, okey, sekurang-kurangnya kita dah bermula. Kita dah bermula sebab di saat ini masih lagi ramai lagi yang tidak bermula, tetapi kita dah bermula. Kan, bila kita dah bermula, kan, kita dah buat, benda tu dah berjalan, orang baru nak bermula. Jadi waktu tu kita dah ke depan dah daripada orang-orang lain. Alright? Jadi setakat ini saja dahulu kita punya training kita Master Your Online Business. Nanti kita akan ada lagi sesi yang sama di hari yang sama, masa yang sama. Okay? Masa yang sama kita akan buat. Maksudnya minggu depan kita akan buat lagi hari Jumaat pukul 3 petang. Alright? Jadi yang ada kat dalam ni, Cik Ta dah suruh dah apa yang nak kena buat. Maksudnya minggu ni anda kena buat.
Kena ada Betul. Facebook page ni. Jadi sebelum minggu depan semua masing semua dah ada. Lagi satu kalau Ah, ada yes, kawan betul. kita, Kalau minggu depan kita dah masuk benda baik, kita dah masuk benda baru. Jadi bila benda baru kita dah start, kalau anda tak buat, tak ada lagi Facebook page, jadi anda akan ketinggalan, kan? Jadi sekarang Okey, ni kita mana nak yang anda tak tahu, mana yang ah tak dapat, boleh personal. Personal pada saya ke, betul. personal pada kita ke. boleh. Maksudnya tanya sampai dapat buat. Ya, sampai Ah. jadilah senang cerita. Senang dan Memang mudah. kalau tu kita kan tak pandai, jadi boleh tanya, Cik Ta tolong macam mana kan. Tanya sampai Ada dapat buat. rakaman ada. Nanti Cik Ta akan bagi rakaman kita punya training kita pada hari ni. Jangan risau. Lagi satu yang mana yang awet tu kan. Kalau yang lelaki tu segat lah sebab kita awet kan. Awet. Orang melakon tau. Ni, kalau yang perempuan tu yang anu kita boleh video call. Yang mana kita video call tu, kita boleh guna handphone kita boleh tunjuk. Video call tu lagi senang. Lagi satu yang bagusnya, bila nak buat video call tu, anda kena sembang lagi satu handphone. Sebab apa? Satu video call, satu handphone tu anda boleh belajar terus daripada handphone tu. Betul? Okey. Masa Cik Ta apa tahu, kita boleh buat manual terus, pakai video. Kita tak pakai WhatsApp ni nak, pakai Zoom lah, pakai video. Nanti Cik Ta akan tunjuk macam mana real jumpa kat kedai kopi lah contohnya. Betul, Faham betul, tak? betul. Real tunjuk. Faham tak? Mungkin dekat sini tak faham kan macam mana nak buat. Tapi yang sungguh-sungguh lah sebab ramai kan orang buat duit dengan handphone kan. Jadi kalau kita belajar sikit, ada ilmu sikit, dapat duit 1,000 sebulan, siapa nak bagi? Kalau duit. Okey. Okay, Jangan risaulah kan. Nanti kita akan buat kelas secara offline. InsyaAllah nanti kita akan buat kita akan buat nanti kita tengok masa yang terbaik untuk Cik Ta bila yang dia ada free. Jadi kita akan buat kelas secara offline lah. Maksudnya kita akan buat dekat kita punya event space kita. Alright. Jadi terima kasih Cik Ta. Terima kasih juga pada Kak Yati sebagai moderator bidan terjun. Tengah masak. masak. Oh, nampak. Masak. Sambil masak, sambil training. Bukan semua orang boleh buat tu. Tengah masak, tengah potong bawang semua ni untuk besok. Jangan lupa besok, aku penat masak ni Cik Ta. Cik Ta masak. Besok jangan lupa siapa yang berada di selatan, tak kisahlah di mana anda berada sekalipun, kalau ada kelapangan nak datang join program open house Selamat Hari Raya yang dianjurkan oleh kita punya center di Johor 001 kita. So anda dijemput hadir besok pukul 3 Kak? Pukul 3. Pukul 3 petang jadi saya Cik Edi ada, jangan lupa cakap awak ada. saya pun akan berada di sana besok. Besok saya gerak pagi insya-Allah sebab banyak tempat juga saya nak singgah. Saya nak kena pergi Pontian, nak pergi Skudai lah apa semua. Jadi insya-Allah kita akan jumpa anda pada pukul 3 petang di Center Johor. Nanti boleh dapatkan nanti boleh dapatkanlah informasi lokasi tu dekat mana nanti dekat dalam grup WhatsApp. Ya, saya dah bagi, saya dah send. Nanti akak send dalam lagi sekali lagi. Okay, send location sekali Kak. Dah semua dah cukup. Lengkap. Panduan ni pun ada. Ya kan? Alright. Poster tak tukar. Kak letak gambar dua. Tukar poster yang ada 4 orang tu. Tak tukar lagi. Alamak, Kak lupa lah. Jap buat. Tengah masak tu sibuk otak masak ni. Jap. Okey, baik. Terima kasih semua. Nanti kita jumpa lagi hari Jumaat depan. Alright. Lepas tu lagi satu. Jangan lupa 3 hari bulan 5 kita punya program Master Your Business. Jangan lupa yang untuk ahli-ahli baru. So anda adalah orang yang sepatutnya datang. Datang program Master Your Business. Kita buat dekat HQ kita, dekat kita punya event space kita, Super Great Event Space dekat Jalan Kuching. Jadi anda semua dijemput hadir. Poster pun dah keluar. List senarai kehadiran pun siapa yang nak daftar, siapa nak join sila isikan senarai kehadiran tu supaya kita tahulah kita nak susun kerusi berapa ramai apa semua kan. Sebab program pada pada 3 hari bulan 5 ni sangat-sangat menarik sebab apa tahu? Sebab kita bawakan orang yang mencipta krim iaitu Dr. Zinat. Dr. Zinat sendiri akan akan ceritakan tentang kenapa hari ni krim yang kita pakai hari ni berbeza daripada krim-krim yang ada dekat pasaran. Okey. Jadi saya minta anda semua hadir pada 3 hari bulan 5 nanti. Hari Sabtu kita mula register pada pukul 8 pagi. 8 pagi. Alright.
So terima kasih kepada semua sekali lagi dan saya doakan anda semua dipermudahkan urusan dunia akhirat anda, dipermudahkan dalam menjalankan perniagaan di Supergrade International dan saya Sama-sama. doakan anda berjaya apa sajalah perkara-perkara yang anda buat, saya doakan anda berjaya dan sentiasa dikuatkan semangat untuk nak membantu lebih ramai orang. Alright. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much semua. Okay, Waalaikumsalam. Apa lagi nanti? Jangan lupa join apa tu Master Your Business yang dekat-dekat KL tu. Ya, Alang-alang ya. menyelok ke Kasam biar sampai ke Pengkalengan. Betul. Okay? Kita bulan 5 all out dah. Bulan 5 all out. Tak boleh tunggu dah. Ya. Alang-alang menyelok ke Kasam. Kalau buat sesuatu, buatlah sampai yang terbaik. Jangan Ya, sampai kita betul. boleh salahkan diri kita sendiri. Baik, baik. Okay, Alright. bye-bye. Assalamualaikum. Okay, ada orang Salam. kalau